So kita nak meneruskan perjalanan lagi. Tayar dah baru, dah boleh dah main corner lah. Itu lah. Kalau Kelawang tak ada penghulu ni. Kelawang tak ada penghulu, lama tak turun Kelawang ni. Alhamdulillah, kenyang. Sedap juga. Coconut shake kat sini. Satu botol tu harga dia RM3.80. Nice. Let's go. Sekarang kita nak ke Medan Pahlawan. Pergi Melaka, kalau tak pergi Eva Mosa tak syah bro. Dia memang kena turun Eva Mosa. Barulah namanya bandaraya bersejarah dah. Alright, relax, bagi kami lalu dulu. Thank you. Mati. Terpaksa naik motor ni. Aduh. Okey, motor ni mati-mati. Dia kod 19. Selea panggil tukar lah. It's okay, tak apa, saya bawa by right. Motor ni dah kena straight away pergi center Yamaha ni. Walaupun Yamaha belum keluarkan lagi announcement untuk recall, tapi sebenarnya kita just boleh. Kalau korang yang mempunyai masalah kod 19 ni, korang boleh terus straight away call Yamaha, and then korang make a deal, buat satu appointment, dan korang boleh terus recall. Alright. Ada beberapa rider dah recall. So macam motor ni pun patut dah kena dah. Relax brother, relax. Bang, saya balik rumah dulu Kau abang tak ada nak lalu sini. Snoop Dogg. Asal mati-mati motor? Dia kod error 19. Kunci bawah ni. Jauh tak bah? Dekat je bang. Dekat je. Dia tempat traffic light dia banyak. Tu jangan lambat sikit. Tak apa bang, kamu speed sikit tak apa? Speed sikit? Speed sikit. Betul. Bang, dia turun speed bang. Betul-betul bang. Seronoknya dapat motor pakai side mirror. Boleh nampak belakang. Terlalu tak nampak belakang. Betul kata apalah, banyak sangat lampu merah. Tapi kelemahan dia side mirror ni motor macam ni lagi elok. Elektronik macam-macam hal. Ni rumah. Okey, balik dulu masih. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need
my love. And I know in the holiday that could only mean one thing. Kita dah sampai ke Famosa. Oh, Maha beca dia lawa-lawa bro. Beca dia bro. Nice, huh? Kita sedang mencari pot untuk parking sebab kita tak nak kacau laluan. Oh, memang hidrat lah woi. Panas gila bro kat sini. Damn. Of course lah. And then mesti jam lah. Oh ni geng, Menara Tamisari bro. Oh, naik ke atas, pusing-pusing ke bawah. Oh, so yang ni dataran pahlawan. Nice. Kalau ke sini tu saya banyak kali lah. Jadi kalau bawa motor 2 kali rasanya. Kalau bawa kereta tu banyak kali lah. 3-4 kali jugalah ke sini. Relax, steady. Jangan arrogant. Relax, steady bro. Relax. Sabar. Harap bersabarlah. Memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Sebab tu kalau ride kita kena standby bro, 100 plus dan sebagainya kan, supaya kita bila terhidrat tu mula kita recharge semula. Lagi-lagi kena 100 plus sejuk kan. Terbaik. Boleh kita parking sini weh. Jangan main gila bro. Tak kena saman ke ni? Tidak. Wow, kesepian. Kuat speaker tu. Alright. Kita berehat sebentar bro. Nanti kita sambung lagi eh. Besar warnanya. Sikit sejarah Melaka. Orang Melaka ni. Melaka ni. Cerita sejarah dia macam mana kawasan ni sebenarnya Ini adalah kawasan di mana tinggalan sejarah untuk Kota Famosa pada masa dahulu zaman Portugis. Portugis lah. Ni kalau boleh nampak sini, ni adalah dia punya kubu lama dia. Kubu lama dia Lepas tu ni belakang di belakang sini adalah antara pintu gerbang dia. Pintu gerbang dia. Dia punya bangunannya atas saja. Kalau nak pergi banyak dia ada bangunan. Rasanya tinggi sangat kot. Nak naik motor. Tak larat.